lain satu. Okey, terima kasih. Terima kasih bang. Selamat. Selamat. Morning. Morning. Fahmi. Asal kau tak masuk? Awal je Rap. Kau tak ada rap dia. Jom. Fish. Sana. Macam mana? Sebab tak cari pagi tadi kan? Carilah semua. Ini Mia duduk dengan aku ni, aku rasa aku bebel. Nasib Satu malam mahu ke bebel? Nasib baik jumpa. Kat mana? Kat mana? Dalam beg sekali dengan ampau raya. 5 minit kemudian. Krik 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 krik. Mimi masih lagi tak dapat buat keputusan. Kau pilih dulu. Dia nak kata menu. Abang tekan dia Sama lah sebenarnya. Belum sampai lagi dah macam-macam. Main. Ha. Dia nak pergi mana Roy? Oh, besarnya depan hidung. Macam mana nak kecil dia? Syamil ada apa? Mi goreng. Mi goreng, share. Kita pakai kasut baru. Kasut birthday. Ibu kasut baru kat ni. Ni Adidas. Itu baru. Ni bukan kasut baru, kasut Jepun. Daripada Syamil. Dia macam kasut Visa juga. Tak. Adidas. Tak, tapi line stripe dia tepi tu. Ni kasut apa? Ada siapa tu? Anik. Prada. Prada apa? Perlu record. Let's go. Ni lah Mimi. Mami. Dia kata jangan makan nasi kat sini sebab nanti dekat sana nak makan nasi. Betul. Makan tu Alba. 10 minit aku cari mana orang Macam cerita yang tsunami tu. Dia cari nama kenalan-kenalan tu. kerja. Mana? Macam yang mana? Excuse me, this one is the Pattaya. Okay guys, kita nak pergi ke shuttle kita. Dan kita dah booking dekat Klook. Okay, ni dia. Kita punya shuttle ke Airbnb kita. Dia punya kereta dalam. Okey, dah nak sampai. Skill driving dorang memang betul-betul. So ni awal rumah. Tingkat 2. Okay. Mata dia dah rabun. Korang ni yang muda-muda dah boleh buka. Bodoh. Okay, ni tadi bilik 1 queen bed. Okay, tadi bilik sana ni queen bed. Toilet, tandas dia, shower, nice. Ni jamban, ada bijit. Okay, dia punya, oh nampak macam outdoor tapi sebenarnya bukan, lampu je. Cantik. Jadi projector, kita tak ada TV tapi ada projector. Oh tu dia punya small kitchen kat sana. Okey tak? Cantik. Kalau macam ni tak pelakon dia ada lah kat rumah. Bermalas keluar. Jalan jauh-jauh duduk kat rumah. Hey budak ni. Tak buka apa? Dan mari kat sini guys. Wow. Aku nampak artis Korea ke China ni. Banyak. So nanti ini semua feedback daripada diorang punya ni lah guest house dia. Ni pun ada. Oh. Nampak ada yang datang dari Korea, dari Philippines, Jakarta. Semua ada. Ya. Ni pula. Ni macam apa? Universal. Yes. Universal. Tapi aku tak ada. jumpa Iron. Iron kat mana? Ni. Ini Steam iron ke? Ni steam iron. Kita orang tak pernah ada Iron macam gini. Steam Wah, iron. Ha. Aku tak tahu ni Iron. Raya pun ada 2. Hari ni ada Iron. Dah mandi, nak keluar pergi makan. Yes. So daripada hotel kita, Airbnb kita orang kat situ. Lalu kat sini nak pergi ke train dekat situ saja. Tak jauh. Tak sampai 5 minit. Kira berapa step hari ni? Rizal dengan Syamil. Saladai. Ha? Berempat. Kita tinggal pula ni.
Ingat dekat Jepun je kena kerja train. Kat sini ni zaman kena kerja train. Aku baru pandai tangga tinggi. Baru nak prinsip-prinsip tengok-tengok dulu. Mana kena First day kena kerja train. Kapek mana? Zoom kasut. Zoom kasut. Play local ke? Dia bukan play turis, play local. Okay, kita turun kat mana Syamil tadi? Ha? Kita turun National Stadium. National Stadium. Lapor lah. Sekarang kita plan nak ke MBK Mall untuk cari restoran halal iaitu Yana Restaurant. Donkey. Kita Jepun. Oh God. Kita kat Jepun guys. Awal-awal dah bagi hint untuk pergi ke Jepun lagi ke ni? Kita nak makan sini. Yana Restaurant. Yeah. Let's go. Diorang tengoklah diorang ni macam-macam nak makan. Boleh rasa. Kita tak go crazy, okay? Kita masih apa? 2,000 years later. Masih behave. Jika kau ingat. Kita ambil order yang masih biasa je. Nampak tak macam kita kat mana? Aku tak nampak. Syamil, macam mana motai tadi kat rumah kita tadi? Kan. Tadi kat gambar macam mana buat Kabel? Kabel malu merah muka Kabel. Mimi okey? Ini tak ready Dia ni member apa? Macam culture shock. Lepas ni dia takut dah nak keluar dengan aku. Sabar Mimi. Asyik kena record je. Abang cakap untuk trip ni Kena makan banyak. kau berazam. Kena makan banyak. Sudah. Kau cakap apa? Dia tak minum air manis. Kita selekar. Ya. Kita ada minum air manis, kita tahu. Memang aku ikut ada siap kau. Kita ada 5 hari. Kalau aku tengok kau minum air manis siap. Ikan dia. Mana kalau Ikan dia malu-malu. Kalau macam tagu. Mak ini tak 3 orang ni. Ni semua 3 orang. semua. Mimi. Nasi dia. Ni nasi ketam. Ini ikan comel. Ini pak rapau. Daging. Yang untuk tadi tu nasi. Daging goreng. Rasa daging goreng. Daging goreng. Goreng. Terus macam mana? Macam dia pakai daging burger. Oh ya? Ada. Ayam pun ada. Macam ayam lah. Taste test. Ini. Masak berasa. Mana orang punya mangkuk? Macam nasi dua ya. Siapa? Okay. Nasi goreng telur. Wah, macam mana? Sudah ke Miza? Sedap. Okay Miza, total okey tak? Makan kat Yana. Aku suka dia punya apa? Sambal belacan dia not bad sedap. Tom yum dia sedap. Tapi memang orang sini memang dia punya kepakaran dia memang tom yum. Heran aku. Pergi sini. Kau makan apa je? Mimi makan telur dadah awak. Tom yum telur dia sedap. Telur dadah. Tapi overall habis lah kawan-kawan makan. Cin Ini Cin. bekalan untuk malam sekarang. Ni bekalan nasi goreng tadi tak habis sebab banyak sangat. Sebab expectation kita untuk 2-3 orang. 2-3 orang Tapi macam satu meja macam 5-6 orang. 5-6 orang. Banyak tu. Lepas tu nasi putih lagi 2. Let's go. MBK Mall guys. Gayat tu. Oh, ni macam loyat dia. Mana? Oh ni. Mana? Kau tengok mana? Ni. Hantar je. Duduk kosong je, Beh. Bukan yang ni berapa lah harga dia? Kau tengok yang hitam tadi kan? Tak ada hitam tu yang tu. Ni kan yang bawah ni kan? Ni. ni Satu lawa. juga sebelah kosong ni. Ini harga dia. Yang hitam ni lawa. Yang tu. Yang ni. 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 Ha. Letak. Kita orang pernah kejadian macam ni. Kan Syamil? Kita pernah Warning kena. saya. Syamil pernah kena. Kenapa dia nak tengok duit kita? Dia buat macam dia kenal kau. Lepas tu dia buat dia nak check duit kau. Dia kata kau orang mana Malaysia? Boleh tak tengok duit Malaysia?
So kau pun pergilah tunjuk. RM26 kot. Sikit ada berapa? RM33. Bagi kat kelainan sikit. Apa Kau dia best? kenal. Semua nak jatuh. Best. Kata ni minum best. Aku makan aku mana yang hitam. Itu tempat semayang gila. Tu tempat semayang yang hitam tu. One, two, three. Ini dulu kat jalan kat atas je. Tak ganggu lalu lintas. Apa benda ni? Ayo. Payung. Payung art. Payung katak. Sombong guys. Kacak kasi dia. Oh ni lawa. Mana yang kita pergi? Nama ni yang kita keluar kat belakang. Tak apa, kita jalan dulu masuk bang. Tengok ni Chubby Boy. Chubby Boy Club. Ya, comel. So cute guys. How do? Ni very so nice. Kau terkejut aku habis. Siang para kawan. Sekarang peak hour. Orang tengah balik kerja. Ramai gila. Pack. Hari ni aku zaman Jepun. Zaman Jepun. Sama pergi Jepun. Aku zaman Jepun. Sama pergi Jepun. Cepat Liza. Cepat. Ni ke bawah. Kau jangan salah kan? Betul. Bawah. Pergi sambil. Macam. Kenapa dah gaya aku berlari jatuh ni? Betul bawah. Dia punya train bawah. Raja Damri dengan Senadek. Gila bekerja hari ni. Niza kena erek je hari ni. Tak apa, exercise. Aku macam ini. Training. Ni lah. Seorang lagi nak massage. Aku teman dia orang. Dia orang ajak aku. Tak ada makna. Sudah. Pintu tak ada lock ke? Itu ke mesin basuhnya? Ya Allah. Aku dah cakap dengan nak pergi lobby. Punya kat sini. Oh, mesin basuh kat luar. Di rumah kita. Di rumah kita. Mesin basuh kat bawah. Oh. Ni kan dah hujan ni, jenuh nak pick up ni. Boleh tukar kupon di sini. Oh. Coins. Ini tisu kot. Ya, Oh, ini sabun. Tapi sabun ambil kat mana? Sabun habis. Oh. So ni area kita orang duduk malam. Ni apa weh? Sini juga shampoo. Shampoo pun ada. Okay. Kau nak beli shampoo, sabun, buat gigi. Ya. Zoom. Mana. Ini kalau kau tengok Syamil dengan Fahmi hilang. Tak, masalahnya siang tadi aku ingat motai betul. Tapi ini motai lain kita dua. Macam. Kedai-kedai makan, massage. Macam-macam ada. Olivia Massage. Hello. Do you have a woman who can do the massage? Ya. Boleh? Oh, can. Dia orang pemandangan pelik. Miza request perempuan tak tahu perempuan ke lelaki ke perempuan hybrid. Perempuan hybrid atau perempuan jadi mampus aku. Dia Habis selalu kau. tak buat video rumah aku. Kaki sebelah. Tis. Apa dia? Habis memang tis. Habis memang dia orang tu dah im habis dah. Dia lalu je dia petang tadi dia tengok kafe. Ya. Dia macam Mimi. Ni guys. Day 1. Day 1. Day 1, night 1. Dia ada 2 team. Satu team massage, satu team muay thai. Muay thai
Kita tak tahu. Oh, dia ada price. berapa massage dengan bahu tadi berapa? Jam tadi aku RM50. RM88. Maksudnya seorang RM44 lah. Food massage. Food massage saja 60 minit Untuk Sejam. sejam. Harga RM44. RM4. Oh, aku tambah sikit. Sebab kau ni bau. Shoulder. Okey lah, dia datang lah. Siap sedia mereka. Oh. Oh. Dah. Tenang je. Jahat. Ha, apa kau rasa? Sedap. Mana tu ni? Meletup-letup pulang hati. Dia tengok tu, Liza tengok dia. Ternampak. Okey tak? Oh, best. Aku suka. Esok kita datang lagi. Dia orang je. Tadi kita orang pergi 7E. Inilah tangkapan dia, hasil tangkapan. Double chicken cheeseburger. Semua balik. Sausage. Semua halal ya? Semua halal. Sausage ni halal dia. Then ni apa? Tak tahu lah tapi halal. Kita nak try. And this one chicken halal juga. Ni halal dia. And then this one burger. The best. The best burger. Nasi goreng. Dan kita tunggu nasi goreng nak panaskan untuk dinner malam ni. Oh, okay. Betul. Ayah. Ayah teriyaki. Allah. Ni dua ketul ni baru lepas dia urut. Dia ni tak urut. Ha, masalahnya kawan ni macam pakai noda. Kau tak baju dia. Besar lagi. Dia tarik. Oh my, orang tu. Tengok Abel. Tepuk-tepuk pipi lah. Geram dia. Dia geram dia kau back. Kau rasa kau test dia. Lepas tu memang nak bagi duit poket tepi. Kan? Malah. Ni nak bagi 100 rupanya dia charge 300 lebih. Memang dia ingat harga orang tu 100. 300.5 baht. 300 sekarang berapa duit kita? Tak, RM300.5 tu harga urut RM300.5. Sekali baik, ganda. tambah lagi sejam. Habis nak baik. Terus tak jadi. Tak. Ha? Tak jadilah mahal. Tak payah, dalam account tu ada 400 baht je. Itu nak mahu urut esok. Esok di sisi. Betul. Yang ni dah jadi badi-badi berdua dengan si Mimi. Okay. Ada Dia orang tinggal dengar, dua. Ada curhat, kurhat semua ada. Apa yang dia borak tu tau. Dia jadi hak tu. Sedang jadi abang-abang. Aku risau tiba-tiba masa kita orang tidur dia pergi muatai. Oh pandai. Dia punya nasi goreng dah panas. Oh my god. So good. Sambil, aku janji dengan kau aku nak pakai suami raya jalan bandar gambar dah ada lah. Aku nak buat dah. Tahu lah. Ha. See you next. Arjom.